Salam sejahtera saya ucapkan kepada penilai-penilai sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu Puan Chan Kim Fa serta adik-adik kumpulan saya, iaitu Encik Kong Sian Tiong, Encik Lam Ho Ming, Encik Lau Ni Kie dan Encik Lau Hui Guan. Tajuk kajian tindakan kami ialah keberkesanan kaedah jari dalam pencapaian fakta asas matematik yang berfokus kepada penyelesaian soalan-soalan melengkapkan ayat matematik yang mempunyai nombor anu terhadap murid darjah 1 di SKC Minas Sarike. Para juri sekalian, contoh soalan melengkapkan matematik nombor anu, pasti para juri tertanya-tanya, macam mana bentuk soalannya? Saya ada tunjukkan beberapa contoh soalan melengkapkan ayat matematik yang mempunyai nombor anu di bawah slide ini. Kita dapat tengok di bahagian bawah slide ini setiap soalan matematik yang ditunjukkan mempunyai satu anu, iaitu satu kuantiti yang belum ditunjukkan nilainya yang perlu diselesaikan oleh murid. Berdasarkan refleksi pencapaian dan pembelajaran yang lalu, murid saya hanya seorang murid saja yang menguasai kaedah teknik counting on, iaitu menambah secara terus daripada nombor yang pertama hinggalah nombor kedua, iaitu jumlah hasil yang ditunjukkan menggunakan jari dalam penyelesaian soalan matematik jenis ini. Dalam contoh soalan matematik tersebut, ditunjukkan juga kesalahan pengiraan kaedah lukisan telur atau patan yang diperhatikan oleh murid saya. Didapati kaedah patan dan telur melumitkan keadaan pengiraan sekiranya lukisan murid-murid cakar ayam atau telur yang mereka lukis itu terlalu kecil untuk dilihat. Jawapan murid salah akibat kecuaian murid atau kekurangan pemahaman mereka mengenai kehendak soalan. Prestasi murid-murid dalam mengaplikasikan kaedah lukisan telur dalam menyelesaikan soalan matematik ini mengambil tempoh masa yang lama. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya telah memfokuskan tindakan saya kepada 3 perkara. Yang paling utama sekali ialah teori jari diajar bagi membolehkan murid saya menguasai topik ini. Kedua, mereka bahan bantu mengajar yang berkonsepkan jari untuk mengukuhkan penguasaan asas matematik bagi membantu mereka yang masih keliru dan tidak tahu menaikkan bilangan jari mengikut nombor. Ketiga, konsep keterbalikan iaitu operasi tolak diajar bagi membantu mereka untuk menyelesaikan soalan-soalan matematik operasi tambah yang mempunyai nombor anu. Objektif umum kajian tindakan saya ialah mengenal pasti keberkesanan kaedah jari dalam membantu pencapaian operasi tambah ayat matematik yang beranu bagi murid-murid tahun 1. Objektif khusus kajian saya pula ialah untuk melihat sejauh manakah kaedah jari yang saya perbagi ini dapat meningkatkan ketepatan, kepantasan pengiraan dan kecekapan pendengaran dan tangkapan murid terhadap angka. Kumpulan sasaran saya hanyalah 3 orang murid yang masih belum menguasai 100% dalam melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang mempunyai nombor anu. Kerangka konsep kajian Hadar 2001 kami gunakan untuk pelaksanaan kajian ini. Kami kenal pasti permasalahan kajian terlebih dahulu, kemudian kami carikan intervensi untuk selesaikan permasalahan kami dengan teori jari dan hasilnya adalah memberangsang. Pinjaman masalah yang saya dapati daripada 3 orang murid tersebut ialah 1. Mereka tidak faham dan menggunakan kaedah counting on yang saya ajar sebelum ini. 2. Kaedah batan dan telur yang saya suruh murid praktikan itu pula lambat, tidak kemas dan tidak sistematik. 3. Kegagalan kaedah batang atau telur memberikan jawapan yang tepat dalam penyelesaian soalan matematik tersebut. 4. Kegagalan menyelesaikan latihan operasi tambah asas matematik yang mempunyai nombor anu. Daripada analisis tindakan masalah saya dan para guru di sekolah berbincang dan mereka cerita pengajaran yang dapat membantu murid-murid saya untuk membina keyakinan diri murid dan perkenalkan satu teknik yang betul dan sistematik untuk membantu mereka membuat pengiraan yang betul. Mereka cipta satu alat pandu mengajar yang mampu bina kefahaman mereka terhadap
penguasaan konsep dan kefahaman mereka untuk menyelesaikan soalan matematik tersebut. Ini merupakan timeline tindakan yang kami lakukan sehinggalah kajian tindakan ini terhasil. Berikut ialah pelaksanaan tindakan yang telah kami buat. Kena pasti masalah tentukan skop kajian, bina borang selidik ujian pra dan ujian pos, bina alat pandu mengajar, menyediakan rancangan pengajaran harian, jalankan ujian pra, jalankan pengajaran, jalankan ujian pos, jalankan kajian borang soal selidik, analisis data dan memproses data. Untuk pelaksanaan tindakan, saya menggunakan bahan bantu mengajar ini, iaitu seronok bertukar-tukar jari untuk mengajar murid tentang konsep nombor. Bahan bantu mengajar ini diperbuat daripada kain kapas berwarna dan pelekat baik dan yang terpakai. Jumlah harga menghasilkan bahan bantu mengajar ini ialah RM9 sahaja. Setiap jari mempunyai pelekat di bahagian depan dan belakang. Jadi berdasarkan soalan matematik melengkapkan ayat seperti contoh yang ditunjukkan, iaitu 4 tambah apa sama dengan 6. Saya boleh melekatkan 4 jari merujuk nombor mula, iaitu 4 lebih penting berbanding jari lain. Kemudian menaikkan 2 jari lagi untuk kiraan sehingga nombor kedua, iaitu 6. Konsep keterbalikan, iaitu operasi tolak turut saya ajar supaya mereka dapat menyelesaikan soalan matematik tersebut. Dalam operasi tolak, murid diajar naikkan 6 jari kemudian tutup 4 jari untuk mendapatkan jawapan. Setelah murid faham konsep, mereka akan membuat soalan-soalan lain dengan menggunakan jari yang ada pada tangan mereka dengan menaikkan dan menurunkan jari. Secara tidak langsung, alat bantu mengajar seronok bertukar-tukar jari mudah mempersembahkan kaedah counting on yang mereka tidak faham sebelum ini. Kerana alat bantu mengajar ini besar dan jarinya boleh dipanjangkan dan dipendekkan berbanding dengan jari tangan kita. Setelah pelaksanaan menggunakan teori jari dan alat bantu mengajar seronok bertukar-tukar jari, didapati semua murid berjaya mendapat grade A dalam ujian POF. Daripada grafik peningkatan yang ketara dalam bentuk peratus murid dapat. 3 orang murid yang mulanya tidak dapat menyiapkan tugasan akhirnya dapat membuat 50 soalan melengkapkan ayat matematik operasi tambah beranu dengan betul menggunakan masa yang singkat sahaja. Peratus kelulusan, 3 orang responden dapat jawab kesemua soalan dengan betul tanpa melakukan sebarang kecuaian. Tahap keyakinan mereka juga bertambah dan mereka membuat soalan tanpa perlu bertanya kepada guru lagi. Dan saya dapat lihat pelibatan yang aktif pada diri mereka ketika menjawab soalan-soalan tersebut. Seorang responden ada melakukan sedikit kesilapan kecil tetapi ia tidak menjejaskan markah grade A. Dan mereka dapat menyiapkan semua soalan dalam masa yang sangat singkat. Refleksi proses pengajaran secara keseluruhan ialah sangat baik dan memuaskan. Teknik ini merangsangkan murid untuk menyelesaikan soalan matematik asas dan memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada pengkaji untuk berfikir secara kritis. Pembelajaran seronok berkesan dan memudahkan kefahaman murid tentang soalan. Cadangan untuk kajian seterusnya ialah alat bantu mengajar iaitu seronok bertukar-tukar jari ini dapat diubah sesuai untuk pengajaran nombor yang lebih besar dan untuk pengajaran subjek-subjek lain juga. Alat bantu mengajar ini dicadangkan untuk digunakan di kelas yang berlainan dan responden yang lebih lama untuk mengkaji keberkesanan kaedah jari dalam penyelesaian masalah asas matematik. Diharap kajian serupa dijalankan di sekolah kawasan bandar dan kawasan pedalaman untuk memperoleh dapatan kajian yang lebih tepat dan signifikan. Sekian, terima kasih.